Tengah cari apa? Ha? Tengah buat apa? Tengah nak tengok lipas. Tengok lipas. Ini di antara cara macam mana kita nak check lah. Oh. Okey, sebelum beli Easy pembasmi lipas tu, Okey. sebelum beli check dulu dalam kereta. Buka lu pilar ni. Okey. Tengok tepi sini. Tengok tepi sini. Okey, pelan-pelan angkat. Okey, tengok tepi sini. Tengok, andai kata bawah ni banyak telur-telur lipas, bermaksud dalam kereta ni sebenarnya memang ada banyak lipas. Tapi ni kita tengok, alhamdulillah kereta ni bersih, tak ada lipas. Jadi kena juga beli Easy pembasmi lipas. Easy pembasmi lipas tu macam mana ni? Ini adalah produk dia. Okey. Korang kena beli juga Easy pembasmi lipas, tapi bukan untuk guna dalam kereta. Boleh guna untuk dalam rumah. Ruangan dapur, bilik air, ruang tidur. Boleh juga. Tapi kena beli 2 tin. Kebetulan, aku dah letakkan 2 tin harga yang best dekat beg kuning tu. Dapatkan terus 2 tin. Okey, cara guna dia berapa? Cara guna macam mana? Untuk ruangan bilik, pastikan pintu tingkap tutup rapat. 2 tin, guna serentak, tutup pintu, biarkan selama 1 jam. Nanti lipas-lipas yang menyorok kat bawah almari korang tu, semua akan bergelimpangan keluar. Nanti ambil penyapu, ambil sapu je. Okey? Dekat beg kuning tu. 2 tin lebih baloi. Jimat.